kitab yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Khalq Af'al Al-Ibad wa Rad 'ala Al-Jahmiyah wa Ashab At-Ta'til. Kitab ini kan, Khalq Af'al Al-Ibad, ini adalah satu kitab yang sangat menarik yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kerana buku ini secara pengenalannya dia menceritakan tentang pendirian ataupun menceritakan tentang asar-asar yang diriwayatkan daripada para salaf. Al-Bukhari rahimahullah apabila menulis kitab Khalq Af'alil Ibad, beliau menekankan beberapa perkara, di antaranya untuk membuktikan beberapa asas yang ada dalam akidah salaf. Beberapa asas yang ada dalam akidah salaf. Beliau bermula dengan mengisbatkan bahawa uh, mengisbatkan yang kalamullah, Al-Quran kalamullah. Kemudian beliau bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah Subhanahu Wa Taala mencipta perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya, sehinggalah ke penghujung kitab. Kalau kita boleh terjemahkan sedikit kan sebelum kita mula, Khalq Af'alil Ibad bererti penciptaan perbuatan makhluk. Jadi dalam tajuk ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah nak menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan makhluk, apa sahaja tindakan makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakannya, termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah di luar daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apa pun yang terjadi, tidak ada apa-apa yang pun yang dilakukan oleh mana-mana makhluk, melainkan itu telah ditentukan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan kamu dan juga Allah menciptakan apa yang kamu kerjakan. Itu part pertama daripada buku ini. Dan yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari juga menulis buku ini bertujuan untuk Rad 'alal Jahmiyah, untuk membantah Jahmiyah dan juga Ashabut Ta'til, serta orang-orang yang membantah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti apabila kita membaca buku ni, mungkin kita akan lihat lebih lanjut siapakah perkataan ini, perkataan Al-Bukhari ini ditujukan kepada siapa. Ala kulli hal, kebanyakan kritikan-kritikan ini ditujukan kepada kelompok Jahmiyah. Nanti kita akan lihat apabila kita baca.